kita nak mulakan perjalanan kita ke Thailand. Sekarang kita nak masuk border. Aina masak sedap. Okey, sabar. Okey, mana? Bangan, Thai food. Gila definisi of manusia betul ke jadi tak? Lee Garden. Halo geng. So kita ada trip ke? Ni tempat berkumpulnya kita malam ni. Kita orang berapa hari, babe? 3 hari 2 malam. Tapi kita orang gerak malam Khamis, malam Jumaat. Sebab kita orang Jumaat pagi tu dah sampai kat sana. Okay guys. Kita orang kaya hari ni. Kita orang ada berapa ribu? RM7. Come on lah. Come on lah guys. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8,000 seorang tau. 8,000 seorang tau. Sorry tangan kiri. 2,000 aku. Oh sorry guys. Bau Nisa. Cepat. Saya dah berat. Cepat dah berat. Weh korang sini lah. Cepatlah sini. Okay. So kita ada trip dekat Ben. Kau tadi kalau mabuk tadi duduk belakang tu sebab dia mengitu. Kasut. Sebab dah ni ada sini. Sambil kasut ni weh. Pasport semua double check untuk last time boleh. Buat masa depan lah. Cakap aku tengah. Please don't say me tengah. Tak bawa drop ke apa. Kita je nak ujung boleh. Macam mana? Okay guys, kita nak mulakan perjalanan kita ke Thailand. So sekarang kita nak masuk kat mana? Border. Lari pitch lah. Dia high pitch. Nak kena high pitch eh? Okay, aku try. Okay. Satu. Aina pegang dah. Tak ada apa pegang. Aku pula yang Okay. Hi guys, sekarang kita nak masuk border. Aina masak sedap. Kena harmoni. Ayo. Ini nonchalant. Okay. Ni Aina tak senyum. nonchalant sangat. Senyum sekarang. Senyum. Cukup. Jangan tekan-tekan dah. Kita tengah tunggu Tengah beratur untuk custom declaration. Tapi kali ni bukan salah dia lah. Nama lah Els. Fit check. Thailand day 1. Day 1. Masa malam. Mandai. Rumah. Tak ingat dah lama sangat. Pagi ni rembat kakak punya coach. Ini apa? Sudah lama dah pergi lah. Makan di kaki dah public. TikTok. Tak ingat MMB tu tak ingat sketches. Tak ingat. Bandel pasar malam Shein Honey. Alif Syukri guys. Pasal malam Levi's apa namanya? Dia tukar dia Kan tu DIY. Semalam. Mobil atas semalam. Kita akan masuk ke border dah. Sebelum ni kita orang punya border. Kita orang baru check immigration. Jadi jom cepat sini masuk semua cepat. Cepat sini. Bukan muka. 1, 2, 3. Dah masuk Thailand. Welcome to Southland. Kerak. Kita nak chop lagi tapi kali ni dekat Thailand. Bontot aku. Babak putih.
Kau popcorn. 3. Kau popcorn. Isi balik je lah. Isi balik je lah. Kau tengok. Aku yang tengok ni Allah. Cantik. Ini kedainya tak sampai 15 minit. Ni sentut ni. Morning dalam bahasa Siam apa? Morning nak kap. Selamat pagi. Google. Kita nak breakfast. Let's go. Yeay. Kita punya daging harimau menangis. 3. Daging harimau menangis. Tangis. 1, 2, 3. Ampoi. Tarang. Our pulut. Apa nama dia? Pulut ayam. Pulut ayam. Pulut ayam. Look so cantik. Boleh. Sedang siang. Ni lagi delicious. Kita rasa kejap. Ini wanita menangis. Rasa macam harimau. Cumi-cumi ya rasa harimau. Daging harimau lagi kan? Jadi apa tadi soalan tadi? Sedap tak? Kau tanya setengah. Lagi sekali. Kau tanya tengok. Kau tanya setengah. Lagi sekali. Kau tanya setengah. Syarifan. Betul. Sedap nak makan. Ni apa? Pulut panggang. Sedap. Pulut ayam. Pulut ayam. Dah seorang lagi nak panggang. Pulut ayam. Oh, dia masuk. Kita dah sampai Kaisan. Okay, di sini Kaisannya. Tapi tak gambar dulu. Cantik lah. Apa aja, cuma kau kena bagi dia straight lah. Like this view is so priceless. Kan? Macam mak tiri. Mak tiri muda. So we are currently in Kaisan, Souvenir Shop Thailand. Okay. Kita orang lagi berminat untuk menangkap gambar, untuk mengeksplore Canberra daripada masuk dalam souvenir shop. Yeah. Itulah baru first place dah shopping guys. Cepat, orang ramai sini. Mak aku kat rumah. Sini je. Kita dekat Kaisan je tu. Satu dulu. Kita dekat Kaisan. Okay, sekejap. Iliamnya. Allah. Okey. Kalau tak lihat Sonata. Kita orang akan letak lagu Sonata kat dalam video ni. Okay, jom kita shoot 3 pula. Okay guys. Bye. Now we are at 7-Eleven. Sekarang nak buat vlog sekejap. Hi guys, so hari ini kita berada di 7-Eleven Thailand. Okey, sekarang kita dekat bahagian-bahagian jelly. Okey, kita dekat bahagian-bahagian ada ni, okey. So boleh beli banyak benda. Like all the features here. Okey. Ambil. Tak lah. Weh, untuk makan malam ni weh. Nak kena beli sekarang terus ke? So this is the mask. Macam gitu. Ha? Mana
ada Thai tea dia ni Okay guys, kita ambil. Ada panang cermin. Satu dan tiga. So kita orang nak naik gajah, tapi kita orang tak naik kot. Sebab aku pernah perasaan gajah tu bila kena naik weh. Kau pernah dinaiki ke? Tak lah, ini like Gajah. kita baru nak masuk guys, baru Kalau nak. kita nampak di sebelah kanan kita ada benda orang getah. Nanti kita akan experience lah. Orang getah. Sorang. Tomato ada. Oh lah dia tu. Tomennya lah, ya Allah. Nampak tak monyet tu? Sida. Sayang. Sekarang kita pergi mana? Pergi makan gajah kan? Jom. Kita pergi makan gajah. Ha? Saya nak beli banyak bagi gajah tu makan. Kita bagi dia makan anyway. Dia lapar. Pisang. Kita akan beli all this for the gajah. Saya bagi. Gajah itu sudah sampai. Mana adik? So we're going to give elephant some banana. Bagi aku je lah. Macam mana bunyi elephant lah? Bukan eh? Sangat rude. Let's go. Ada sini ada. Three. Go je 3. Tambah lagi boleh. Ya. Sudah buat. Tidak kasih kau. Sabar. 3 bagilah. Kenapa basah-basah macam tu? Aku takut. Siapa pun itu dia bila kita pegang dia tak ada pisau dia tak mau pandai. Sumpah. Kan termasuk pisang dalam lubang hidung dia. Syida. Takutlah cikgu. Syida, bagi elok. Tunggu dia pegang. Ingat. Aku tersangka. Tak mau. Okay, kita dah sampai ke hotel kita. So this is our hotel. Nama dia apa ni weh? Apa nama dia weh? Jannati Hotel. Kita nak check in dulu. Nampak ke? Kenapa muka semua stres? Kenapa semua muka stres? Banyak sangat ke tumpahnya? Ada sikit je. Elia. Tengok tu. Ni je yang kita nak sebenarnya. Okeylah. Bagi kita naik hotel dulu. Bye. Masuk. Okay. Kita nombor 8. Kita semua dekat 8. Ya, kita 801. Kat 8. Kat mana? 801 jalan. Mana? Sini lah. Sini. Rasanya sini kot. Ada bus stop. Ni connecting room. So kita tak nak kacau orang sebelah. Tada!
Kita orang dah balik hotel. Tapi kita orang mandi-mandi sejam 2 jam macam tu, kita orang keluar lagi. So sekarang kita pergi mana? Kita nak pergi Plaza Night Market Untuk massage. Body, Thai massage, massage, full massage. Dah lah pening lah, bye. Oh diriku kan dekat I thought Geka. Sure. Okay, so Nice. kita pilih makanan. Sekarang kita tengok kat mana? Kita dah buat apa sekarang, kita cakap lah. Okay. Orang dekat. Apa dah nama kedai dia? Kita dekat Kaitot Deca. Kita dekat Thai Talk Restaurant. Orang nak Deca. dinner. Kita nak dinner. Dinner, early dinner. Early dinner. So, Golden dinner. so 1, 2, 3. Hot girl. Dinner. Kita mesti buat pokah. Kita buat pokah. Okay, apa yang okay nak bincangkan? Okay, I nak tanya korang. Apa korang fikir pasal isu semasa sekarang? Banyak isu semasa. Seram, La Nina, curang mencurangi, Curang mencurangi. cerai mencerai. Yang mana? Jin dasin. Itu yang mana satu? Oh, dia tahu. Kisah Indonesian artis tu banyak cerai. Lepas tu nak kata gara-gara jin dasin. Jin dasin macam mengasuh hubungan husband and wife cerai. Yang daripada situ. Lepas tu semua orang macam komen, yang Indonesian netizen semua komen, wah hebat Jin Dasin tahun ni. Jin Dasin berjaya. Banyak kerja. Jin Dasin Banyak job. Dia banyak job dah. Okay, tu settle. Settle isu kita yang pertama. Isu kita. Belum bincang. Tak ada bincang ni boleh settle. Isu pilih kita. Korang sebagai belakang takbir bagi soalan. Dia tengah buat podcast. Soalan apa? Apa kerja? Okay, bagaimana kan anda datang ke Thailand? Okay, Menaiki soalan yang van. bosan. So, kita datang ke Thailand menaiki Van lah. van. Lalu darat. Kita orang melalui perjalanan yang dalam banyak-banyak negara, korang pilih Thailand. Sebab Bos yang pilih. bagi soalan yang mencabar. Soalan yang Mencabar. tak nak fikir sangat. Tak kau. Tanya husband kau. Soalan lain. Ni soalan lain ni. Soalan. Kau jangan nanti bagi soalan IT ke kau mampu kerja. Tak boleh soalan. Okay, soalan yang pertama. Jawab macam tu. Okay, agak tanya kat korang. Apa cerita? Apa ya? Sansa, William, Shiva. Okay, ada salam tu. Okay. Apa yang korang fikir tentang diri korang untuk 5 tahun ke depan? Mak ni job interview ke? Where is it? Aku tanya husband aku kalau 5 tahun. Okay, nak tanya balik. Husband ada tak? Kan 5 akan 5 tahun dalam. Sedang berusaha. Okay, Cikgu Ji. Sambung lagi 5 tahun. Sebagai Cikgu Ji yang ada husband. Jawab apa mahu. Saya ada Sebab sambungannya. sekiranya kita tak ada happy ending lah podcast kita ni. Kita biarkan malam kita nanti happy ending. Cantikkan. Massage kan? Kau nampak true colour dia? Ada rap. Ada rap. Tak ada. Pernah ada macam ni. Baik-baik. Luna. Korang jangan percaya. Walaupun muka aku nampak terpaling syaitan, tapi ini dalam Aku pula juga. dalam dia the real one. Dia lah definisi of Manusia betul-betul syaitan. kalau kita treat syaitan kita pegang syaitan. Okay, bye-bye. Tunggu podcast kita untuk yang akan datang. Okay, kita punya macam ni tengok 1, 3. Bye. Our fix for today. Aduh, sorry. Ini Ayam ambil somtam. kita sebut Thai food je lah. Dia basuh tangan kat mana ni? Apa ada rembangan kan? Orang Yara je lah. Zayara. Rembangan Thai food. Yara. Okay, sekarang kita kat mana? Asian Night Market. Let's go.
Malu lah. Tak apa, jadi influencer tak ada malu. Malunya. Aku malu gila. Jangan jumpa kita sekali je seumur hidup. Kita nak shopping apa? Kit. So Bye. actually a teacher. Tak apa, itu title kat Sungai Buloh je. Kat sini kita lain. So, tengok ni. Lur. Jumpa. Kita orang ada misi ni. Korang beli apa? Misi kita orang kena tukar hadiah. Kenapa? Oh, tukar Hadiah hadiah. based on baju. Malas lah nak pegang dah. Yang penting korang tahu kan, kat sini semua banyak market. Kau nak aku hitung kau? Tak. Nak show apa? Korang tengok je lah, lepas tu kita nak off. Sebab tak ada benda yang menarik dah weh. Kita dapat duit dah. Korang dapat apa? Bye guys. Kita see you tomorrow. Bye. Bye, see you guys tomorrow. Bye. Kita dapat baju. Bye. Tak jadilah nak last vlog. Kita nak update je yang kita dah habis 1000. Comelnya baju dia tu. Comel lah. Ni yang tadi kita try warna biru sedap. Kau try kat mana? Kita orang bawa. Dia ada tester. Tak. Kat depan sana. Masa tengah tukar. Okay lah korang. Kali ni betul-betul last. Kali ni betul-betul last. Penutup opening. Closing. Kali ni betul-betul last. Kali ni betul-betul last. So we've done. Yang last. Kita say bye-bye. Look, korang beli apa? Show dulu korang beli apa. Wait. Tapi jadi kan ada sebelah kita tempat. Okay, what have you bought? Yeah. Closing kat sini lah. Closing kat sini je. Yeah, beli apa? Baju je semua. Closing. Sebab closing. 1, 2, 3. Okay, Bye-bye. dah mati ni. Bye. Okay guys, sekarang kita dekat mana? Lee Garden. Pulau Mangga ke weh? Mac ni tak nak layan kita, kita pergi tempat lain dulu. Alamak, tak boleh pusing. Besar mana? Dia memang udang. Dah biasa. Besar weh. Tak boleh ayak. Kesedanya air goncang. Sedapnya sushi dia. So dia. Wih, lompat-lompat dia. Oish. Cik Yuji kena makan tengok dekat-dekat. Kita kan tengok dekat. Okay. Pasal dia Janganlah pasal mulut. dia pasal dia. Dia bagi dua situ tau. Dia bagi dua situ. Cik. Nak makan tutup macam ni ke? Cikgu. Cikgu sangat. Dia lari dah. Dia macam ni terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ngap. Teacher tengok. Tapi bau dia sedap tu. Bau yes. Bau dia sedap tu. Rahman okey ke ni? Ini rambut ke janggut dia? Janggut dia. Jangan. Jangan cuba hang. Okey. Sedap tak you? Komen. Oh my god, muka mati-mati. Percaya pada dia. Tangan dia. Wuhui. Sedap weh. Sedap dah. Betul ke? Tapi bau dia sedap lah cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak bawa. Sedap kan? Sedap weh. Tak bergerak kameranya. Pedas tapi. Mas Gui. No, sedap. Kau sangkut kat Malaysia tu weh? Dia menari betul. Yang rasa pun udang hang. Sebab dia punya Tapi nampak dia sedap cikgu. bunga kantan dia kuat sangat. Tahu tak siapa paling kusuk makan? Ni. Dia punya Tapi orang yang makan dia satu semua. Kita nak pergi massage. penat weh. 2 hari dah bersama weh. Massage. Massage 300 baht only. Massage kak. Massage.
massage apa? Tapi macam this one, baragang koli, head and shoulder and then hip. One set, 300 baht satu yang. Open. Mana nampak kurang? Open. Atas sedap. On boleh atas. Betul-betul nak tarik. Berapa you bagi? Kalau ramai. Ni ramai ni ada 12 orang. 12 orang. Okay, Lord. This one, Back and shoulder. pakai Mia and then tak boleh di. Massage. Macam tim bola. Massage. Nak pergi ni. Massage. Lain angka dia pun dah seksa. Wah, sedapnya no. Pergi tu. Jom. Guys, Sebelum kita dah habis massage. Malulah. Okay guys, kita nak naik foto. Jom. Kita omel semua. Tengok kepala aku.